Hai Empah, hari ni Mak Tok nak bakar ikan lampam. Nak bakar ikan lampam cecah air asam. Ini bahan-bahan nak bakar ikan lampam. Kunyit dengan garam, nanti kita nak lomok dekat ikan tu, kita nak bakar. Yang ini untuk buat air asam. Timun, bawang, tomato. Ini bahan-bahan untuk nak buat ikan bakar. Kunyit dengan garam ni kita nak lomok dekat ikan ni, kita nak bakar. Ini bahan untuk buat air asam dia. Tomato, bawang, cili besar 1, cili hijau ni 10 biji, 5 kasturi, sedikit belacan dibakar, air asam. Ini daun ketumbar sikit nak masuk dalam air asam tu. Jom Mak Tok nak bakar, nak lomok ikan dulu dengan kunyit. Mula-mula kita ambil sikit kunyit,